Hello, hai guys. Kembali lagi bersama saya, Ira Azman. So, topik hari ni sesuai sangat untuk content investment saya. Dan ramai buat silap pasal ni. Ramai fikir kawasan yang dah membangun selalunya lebih menguntungkan. Padahal kawasan yang akan membangun selalunya lebih power dari segi ROI. First, korang kena ambil tahu tentang harga masa masuk, iaitu entry price. Kawasan yang dah membangun selalunya harga dia lebih peak. Tapi kawasan yang akan membangun masih under value. Untung yang sebenar bukan beli masa dah cantik sekarang, tapi beli masa orang lain belum nampak cantik. Okey, yang kedua, potensi kenaikan harga mana yang lebih berbaloi? Kawasan yang dah matang dia akan naik sikit tapi lebih perlahan. Kawasan yang akan membangun dia akan naik 20 hingga ke 50%. So, capital appreciation dia lebih besar. Okey, yang ketiga adalah game yang akan bertukar pada masa akan datang. Contohnya macam highway baru ataupun ada mall baru, public transport baru, hospital, commercial ataupun university. So the point is dekat sini harga akan naik sebelum siap, bukan selepas siap. Okey, seterusnya tentang demand. Selalunya orang akan tunggu tempat yang dah ada mall, tempat yang dah ramai orang. Tapi pelabur pula dia akan tengok on future punya demand, and dia akan tengok perancangan kerajaan yang akan datang. And investor pula dia akan fikir 5 ke 10 tahun akan datang, bukan fikir yang sekarang yang dah nampak. Tentang cash flow, iaitu mungkin kawasan yang baru tenant akan lambat sedikit, tapi korang pernah tak terfikir bila dah matang sewa akan naik, demand akan tinggi. Dan ketiga, properti korang akan jadi prime area. Okey, ni kesilapan yang ramai sangat orang dah buat silap, iaitu beli masa dah famous, beli sebab orang beli sebab ramai orang dah masuk, ataupun beli sebab orang dah cakap. Memang menguntungkan tapi sikit dan risiko akan tinggi. Straight to the point pada projek yang saya nak bagikan dekat korang, saya ada satu projek di Kota Laksmana Melaka di mana dia adalah di fasa yang saya terangkan dekat korang tadi. Bila kawasan dah terlalu famous, harga dah mahal, untung besar akan datang bila kita masuk sebelum peak. Kota Laksmana ni bukan untuk orang yang masih nak tunggu awal, tapi untuk orang yang nampak potensi lebih awal. So, projek saya akan berdekatan dengan Kota Laksmana Melaka, di mana berdekatan dengan Tako Park, iaitu Bandar Baru Melaka. Dan banyak lagi franchise-franchise yang akan naik dan membangun dekat situ. Contohnya macam Uniqlo, IKEA, NSK, Jaya Grocer, Skechers, even McD, Starbucks semua dah ada dekat situ. Dan banyak lagi kemudahan lain termasuk Watson. So ini adalah projeknya di mana ada sea view dan city view. Memang berdekatan dengan area Jongke juga. So calling for investor luar dan dalam Melaka yang mana yang nak rebut peluang untuk projek di dalam Melaka ni, korang boleh roger saya dan swipe up sekarang. Hey guys.